Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So hari tu kami akan buat vlog. Kami dua nak pergi ke Sibo. Kami dah nak pergi ke Sibu sebabnya ada sedikit urusan dekat Sibu. So kita akan buat vlog dekat Sibu. So basically on the way ke Sibu ngambil masa dalam 3 ke 4 jam. 4 jam dia kurang lah, tapi bukan beda memang akan jadi 5 ke 6 jam. So kami orang singgah di Serian dulu untuk breakfast. Itu adalah kedai makan yang selalu kami orang singgah mun berada di Serian. Situ pot kami dua. Mun bila-bila kami dua pergi jauh nak. Mun breakfast mesti kami orang singgah stok Al-Wajibun. Okey, kami orang selalu order mi goreng ayamnya nyaman, nasi gorengnya nyaman. Nya pun kari nyaman je stok. Roti biasa nak semua roti sama, semua rasa sama, tapi kari situ special lah. Dari zaman bapak kami duduk situ. Legend lah, legend. Itu adalah mi goreng ayam. My favorite. Setelah orang yang sama buat kapal sebab before tu kami makannya basah sikit. Dia ada kering sikit. So kita nak cuba rasa. Cuba rasa. Kami wajib ada cabai pedas. Sekisah pagi ke petang ke malam ke, pedas itu wajib. Okay, dah settle dah. Dah settle, kita melanjutkan perjalanan. Kita dah settle breakfast, so kita heading to Sibu now. Hai guys, alhamdulillah kita dah mendarat di Sibu. Kita dah mendarat. Yes, kita dah mendarat di Sibu. Serasa perjalanannya rasa pergi ke Amsterdam 9 jam. Orang lain semua 4 jam Purata, kami duduk 9 jam. Jadi macam biasalah rutin mudah pergi Sibu tu mesti ada tempat pakai makan nak. Lagi makan dulu. Kami dah mula research tak. Ada sikit kedai dekat pasar nya Malay Western Cuisine. Malay nama sedap kedai ada yang? halal. Yaumi kah? Yaumi. Yaumi. Yaumi, tapi mun di Sibu tu mungkinnya disebut Yaume. Oh, nama kedai Yaumi nak. Tapi you only for me. Jom kita masuk kedai makan yang dipilih oleh Azizi. Ah? Oh yes, ini tradition. Macam kenal lah itu budak tadi. That's my friend. So kami orang dah sampai dah ke Sibu. Best vibe-nya. Chill-chill. Vibe-nya chill-chill. So tu adalah kedai yang dipilih oleh Azizi. Dalam kami drive-nya memilih Yaume. Yang pasti kawan kami ada review kedai tu. Refreshing. Banyak pun buah rasa daun. Terus lemon tea.
Jimat dah coba. Tak ada best lagi dah. Okay, makanan kami dah sampai. Penang style char kway teow. Mun di Kuching kami selalu makan tu di apa nama kedai dia? Daerah Haikom ni. Hainan ke? Uncle Hainan. Tapi bau nyaman ni sis. Baunya nyaman guys. Nyaman ya? Bau nyaman. Very rich flavor. Saya ke? Mana? Nyaman. Okay, so kami order ayam gepuk. It come with like this. Masih ada. Masuk sikit dalam frame. Tunggu sikit. Okay, tunggu sikit. Okay, adalah sambalnya. Dan ada ayam. Soalnya ada ayam goreng. Kami rasa ya bendi. Bendi goreng, terong goreng, tahu dan kobis. Tedah kobisnya. Di warna yang kena digoreng ni, di warna hitam. Sorry lah, kita dah terbiasa dekat Kuching kobis pulau-pulau kan. Bila dah dekat situ kobisnya. Tapi as expected lah, makanan-makanan macam tu yang dimakan oleh rakyat jelata Chinese memang nyaman. Sampai nak uji tu dah nyaman. Betul. Okay. Yang tu adalah nyampun terong. Tu adalah nyampun bendi, kacang bendi atau kacang lende yang digoreng. Tahu, miau. Dan kobis. Terbiasa lagi lah makan dinan raja bakso. Bukan dinan raja bakso, tapi dah terbiasa dengan nasi ayam gepuk dekat Plenty yang meriah. Lagi-lagi dengan Alisha. Si boleh kita makan sayur kopi sebanyak gila. Saya makan dulu. Kita berada di Wisma Sanian. Luar tu tak macam ada event. So kami orang dulu lah dekat luar tu Persik. So kita nak explore apa ambil asal tu booking Christmas Festival Court. So kita tengok apa yang ada. Siapa-siapa mau main dia kelak. Tapi si tahulah keselamatan tahun macam ni. Sempena Christmas dengan tahun baru. So kami sebenarnya dari dulu ingin nak nanggap pokok Christmas dekat Kuching si lepas lalas dekat Sibu dapat. So tu adalah pokok Christmas versi Sibu, versi Sarawak lah. Kacak lah pokok Christmas tu. Kita ada pokok Christmas yang versi Sarawak. Tok Jemada Borneo Spirit Christmas Cheer. The story of the Borneo culture Christmas Cheer. Ada corak terabai, ada macam-macam ada.
Penan ada masuk dalam tu, Bidayuh ada masuk dalam tu, Dayak pun ada masuk dalam tu. So memang pokok Christmas tu melambangkan Sarawak lah. Boleh tengok, kita boleh interview salah satu pengunjung yang ada di situ. Apa perasaan kita? Panas. Duit habis. Semua makanannya best. Ya Allah, nyaman. Pergi tengok sia-sia. Lari lu hati kami, oi. Lala. Peace bomb. This one is dibuat dari College Laila Time. Kita ke jalan ni lah. Kita ke jalan ni sebab orang dah ramai kat depan ni dah. So basically dekat situ adalah tempat untuk warga Sibu lepak-lepak, relax, main balloon and everything. Gila lah spot tu untuk dipola event. Jom kita jalan ke sini. Belayan non halal. Belayan non halal pun barang. So sebelah tu adalah barang yang halal-halal. Disebabkan Sibu tu majority lah dah kan. Majority Chinese. That's why situ ada yang bahagian non halal. Terima kasih ya. Halal. Nyaris dilanggar sama rusak. Kayaknya. Okay, sila promote kedai ini. Sila pakai kedai ini. Influencer. Oh, untuk barista. Top G in Cebu. Ni. Cungkai mas ya barista. Nampak sama, tapi bukan lama. Masih naik. Kita Nanggaru. Kamu di jalan nak? Saya tahu yang mana. Kita tiba di gerai Fishbum menjual air. Apa yang best seller situ? Apa yang best seller situ bang? Best seller. Strawberry matcha best seller. Ya sini pada ya. Ni ada matcha latte. Ni ada matcha juga, taro matcha, dream matcha. Taklah menunya. Air janji. Jangan takut mak. Sedap. Jangan takut mak no. So kamu onte jalan-jalan. Nemulah Kak Emma. Kak Emma is kawan geng kita, geng keloyok geng dulu mari. So tu adalah kedai yang adik Kak Emma nya kerja nya owner. Tahu. Mungkin dia kerja kat Asia mungkin. Piai nyaman. So kita buatlah terus review dah untuk Gigi jajan. So kita akan Fishbum. So dah settle dah kita jalan-jalan dekat dataran. Hari cukup panas, orang cukup ramai. Gelembung pun banyak. So kita nak heading home. Heading home to home. Kita belum sampai rumah lagi. Belum jejak kaki di rumah lagi. Belum lagi. Kamu orang kita jalan-jalan. So that's all vlog for kali tu. Dari Kuching ke Sibu kita berjalan. Terit sehari mau berjalan. Kepak. So ya jaklah. Thank you for watching. Jangan lupa comment and subscribe. Bye bye.